Saya akan explain macam mana cara untuk daftar sistem top up ni. Yang pertama, just klik sahaja link yang saya dah sediakan. So, nanti boleh contact saya dan saya akan bagi info-info berkaitan dengan sistem top up ni. Dan dekat sini kalau tak ada dapat apa-apa info berkaitan sistem top up ni, boleh reply sahaja start. So, nanti saya akan respon secara auto. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya sahaja dan bila saya online nanti saya akan jawab. Saya akan bagi info secara auto dahulu dan boleh lihat dulu macam mana cara buat transaksi, package-package yang ada dan cara daftar yang saya dah hantar ni. So, boleh buka sahaja video-video yang saya dah sediakan cara untuk buat transaksi top up semua. Boleh lihat sahaja. So, ini adalah senarai keuntungan mengikut package yang ada. So, boleh buka sahaja file. So, nanti akan lihat senarai-senarai package Pro, Lite, Basic dan boleh lihat produk apa yang ada dalam ni. Dan kalau package Pro, produk apa yang ada dan berapa keuntungan yang dapat saya dah sediakan. Perbandingan juga saya dah sediakan. Contoh kalau kita ambil package Pro, berapa profit yang kita akan dapat. Dan package Lite, produk apa yang kita tak boleh jual tapi package Pro boleh jual. So, saya dah sediakan dalam senarai. So, ini adalah perbandingan untuk setup package. Package Pro daftar berapa dan apa yang dia akan dapat. Dan package Lite daftar berapa dan apa kelebihan yang dia akan dapat. Saya dah sediakan. So, ini adalah cara untuk daftar. Dan kalau ada apa-apa info yang saya dah bagi yang tak faham, apa yang anda tak faham, boleh sahaja reply. Nanti saya akan jawab. Dan selepas daftar nanti saya akan bagi link video tutorial macam mana cara untuk guna sistem top up ni. Daripada install sehingga cara guna saya dah sediakan. Nanti saya akan bagi. Lepas daftar saya akan bagi panduan tersebut. Dekat sini pun saya ada sediakan untuk daftar sahaja ataupun add on untuk beli mini printer ataupun mesin top up. Apa beza kalau kita daftar sahaja dengan kita daftar dan kita beli sekali dengan mini printer ataupun mesin top up. So, saya akan explain apa perbezaannya. Kalau kita daftar sahaja, kita akan install apps dekat telefon kita sendiri. Kita tak perlu guna mesin top up ataupun kita tak perlu guna mini printer untuk print receipt. Kita akan install apps dekat telefon kita sendiri, sama ada Android ataupun iPhone. Itu kalau kita daftar sahaja. Memang kita akan menggunakan telefon. Ada yang tanya, kalau saya nak jual yang jenis macam kad tu ada tak? Kita tak guna kad top up, tapi kita boleh jual top up pin menggunakan telefon sahaja. So, dengan satu pendaftaran sahaja kita boleh top up, kita boleh bayar bil, kita boleh jual top up pin sama macam kita jual kad top up, kita boleh top up game, semua dalam satu app sahaja. Dengan satu pendaftaran sahaja kita boleh jual semua. Dengan syarat kita ada stok yang cukup untuk kita buat transaksi tersebut. Apa maksud stok ataupun baki yang cukup adalah dekat bahagian atas ni akan ada baki. Contoh dekat skrin ni adalah RM18. So, saya boleh buat transaksi sebanyak RM18 sahaja. Maksudnya kalau saya nak top up RM20 tak boleh sebab saya ada baki sebanyak RM18 sahaja. Konsepnya sama sahaja. Kalau kita pergi kedai kita nak beli barang, kalau duit tak cukup kita tak boleh nak beli. Dekat apps ni pun sama, dia menggunakan konsep prepaid. Sama macam kita top up dekat telefon kita ada kredit RM5, kita tak boleh nak guna lebih daripada RM5. Kalau kita nak lebih daripada RM5, kita mesti top up dahulu. Yang ni pun sama. Kalau kita ada baki sebanyak RM18, kita kena tambah dahulu baru kita boleh buat transaksi top up ataupun bayar bil atau apa sahaja transaksi yang kita nak buat. Cara untuk tambah baki semua saya dah sediakan dalam video tutorial selepas daftar. Selepas daftar tu saya dah sediakan video untuk install app, cara tambah stok, cara untuk top up semua saya dah sediakan lepas daftar. So, cara untuk top up senang saja. Klik saja produk apa yang kita nak top up, kita pilih jumlah. So, lepas tu kita confirm saja. So, kalau menggunakan telefon, kita tak perlu nak print receipt, kita akan dapat top up sama sahaja. So, bila kita dapat top up ni, kita just bagi nombor PIN. Kalau kita top up PIN, kita bagi sahaja PIN kepada customer. Kalau kita top up yang terus masuk, so top up tu akan terus masuk pada nombor customer. Tapi kalau katakan kita beli sekali dengan mini printer dan kita buat transaksi, kita print sahaja receipt dan kita bagi kepada customer receipt tersebut. Dan kalau kita menggunakan mesin top up ni pun sama. Yang ni untuk menu untuk pembayaran bil. So, kalau katakan kita nak bayar bil Astro, kita masukkan nombor akaun dan kita buat transaksi seperti biasa. Menggunakan mesin top up pun sama. Kita pilih sahaja produk apa yang kita nak top up. Lepas tu pilih jumlah. Lepas tu kita proses, kita follow sahaja arahan dekat apps top up ni. Dekat apps ni juga kita boleh check berapa harga untuk produk tersebut. Kita tak perlu nak kira dan sistem ni automatik akan kira untuk produk tersebut berapa keuntungan yang dia akan dapat. Contoh dekat skrin ni, produk yang saya dah top up tadi Touch 'n Go sebanyak RM10 hanya dipotong sebanyak RM10 sahaja. Tapi kalau kita top up dekat kedai, kita bayar RM10 5% termasuk dengan charge. Tapi kalau menggunakan sistem top up ni, kita beli RM10, kita akan bayar RM10 sahaja untuk package Pro. Untuk package lain dia tak boleh jual Touch 'n Go, hanya package Pro sahaja boleh jual produk Touch 'n Go. Jadi boleh lihat file yang saya dah bagi sebelum ni, senarai keuntungan yang kita akan dapat untuk setiap produk dan boleh rujuk dekat jadual tersebut, senarai-senarai produk yang boleh jual dan berapa keuntungan yang kita akan dapat mengikut package pilihan kita. So, siapa yang nak daftar, boleh daftar dengan harga serendah RM1 sahaja dan boleh daftar dengan harga promo yang saya dah sediakan sekarang ni.